Pernah tak kita terfikir pasal salah satu soalan paling besar dalam hidup? Macam mana kita wujud dan dari mana sebenarnya permulaan kita semua? Jom kita selami satu kisah ringkas yang cuba merungkai salah satu misteri yang paling dalam ni. Segalanya bermula dengan satu soalan. Soalan yang sangat jujur daripada seorang budak perempuan berumur 7 tahun, nama dia Aisyah. Dia tanya pada ibunya sebab dia curious sangat pasal adik baru yang bakal lahir. Dan soalan inilah yang membuka pintu kepada satu perbualan yang, wow, sangat mendalam. Nampak macam soalan biasa kan? Tapi sebenarnya, soalan Aisyah ni sangat-sangat penting. Ibunya tak bagi jawapan saintifik yang pening-pening. Sebaliknya, dia kongsi satu cerita yang sangat indah berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Satu kisah tentang macam mana kita semua diciptakan. Jadi, Ibu Aisyah pun mulalah bercerita tentang apa yang berlaku dalam perut seorang ibu. Dia terangkan perjalanan fizikal seorang bayi tu yang berlaku dalam beberapa peringkat yang sangat penting, terutamanya dalam 120 hari yang pertama. Okey, jom kita tengok garis masa ni. Untuk 40 hari yang pertama, ia bermula sebagai sesuatu yang sangat-sangat kecil. Lepas tu, 40 hari berikutnya, ia berubah menjadi macam segumpal darah. Dan kemudian untuk 40 hari yang seterusnya, ia membesar menjadi macam seketol daging kecil. Setiap fasa ni menunjukkan satu transformasi yang sungguh luar biasa, kan? Mestilah si Aisyah ni makin nak tahu, kan? Dia pun tanya, okey, lepas semua proses fizikal ni dah siap, apa jadi pula? Dan jawapannya, inilah dia titik perubahan yang paling penting dalam keseluruhan proses penciptaan ni. Inilah dia saat yang paling istimewa. Selepas 120 hari, Allah hantar seorang malaikat yang khas. Dan pada saat ni, ceritanya bukan lagi pasal perkembangan fizikal semata-mata, tapi ia adalah permulaan kepada kehidupan rohani. Satu peralihan daripada sekadar jasad kepada seorang insan yang betul-betul bernyawa. Malaikat ni ada dua tugas yang sangat-sangat kritikal dan dua-dua tugas inilah yang membentuk asas kepada kewujudan dan seluruh perjalanan hidup kita. Pertama, dia tiupkan roh dan kedua, dia tulis takdir kita. Jadi, apa benda sebenarnya roh ni? Menurut cerita Ibu Aisyah, roh nilah yang menghidupkan kita. Ia macam nafas kehidupan yang bagi kita kebolehan untuk bergerak, untuk sedar, untuk hidup. Dialah percikan ilahi yang membezakan kita dengan, seketol daging. Okey, sekarang kita masuk tugas kedua malaikat tu. Sebelum baby tu lahir lagi, ada 4 aspek asas hidupnya yang dah pun siap-siap dicatat dalam buku takdir. Jom kita tengok apa 4 perkara ni sebenarnya. Perkara pertama yang ditulis ialah rezeki. Ini termasuklah semua benda tau. Makanan, minuman, kerja, duit, semua keperluan kita. Jumlahnya untuk seumur hidup kita dah pun ditetapkan. Nombor 2, ajal. Maksudnya, jangka hayat kita. Berapa lama kita akan berada kat dunia ni? Dari hari kita lahir sampailah hari kita meninggal dunia. Itu pun dah ditetapkan. Yang ketiga pula, amalan kita. Ini merujuk kepada semua tindakan kita, semua pilihan yang kita akan buat sepanjang hidup, tak kiralah yang baik ataupun yang buruk. Dan yang keempat, yang terakhir dan mungkin yang paling besar adalah penamat hidup kita. Sama ada kita akan jadi orang yang bahagia dan menuju ke syurga atau sebaliknya, menjadi orang yang celaka dan berakhir di neraka. Bila dengar semua ni, mesti ada satu soalan besar yang muncul dalam kepala kita, kan? Kalau semua benda dah tertulis, habis tu kita ni buat apa? Bahagian inilah yang membawa kita ke kemuncak perbualan antara Aisyah dan ibunya. Dan inilah dia soalan cepu mas daripada Aisyah. Soalan yang saya rasa kita semua pun terfikir. Kalau Tuhan dah tahu segalanya, jadi apa gunanya kita berusaha, kan? Apa yang kita patut buat? Jawapan ibu dia memang sangat bijak. Dia terangkan 2 benda yang kita kena faham serentak. Yes, memang betul. Tuhan Maha mengetahui semua benda yang akan jadi. Tapi, pengetahuan Tuhan tu tak bermakna kita boleh goyang kaki je. Tanggungjawab kita untuk berusaha buat yang terbaik tu masih ada. Jadi, apa kita nak buat? Nasihat Ibu Aisyah ni simple je tapi sangat praktikal. Pengetahuan pasal takdir ni sepatutnya jadi pendorong tau, bukannya penghalang. Ia patutnya bagi kita motivasi untuk sentiasa berdoa, untuk struggle buat baik, jadi orang yang taat dan yang paling penting, sentiasa cuba untuk dekatkan diri pada Tuhan.
Jadi inilah poin utamanya. Daripada kita rasa pasif dan tak buat apa-apa, pengetahuan yang takdir kita tu dah tercatat, sepatutnya bagi kita semangat untuk berusaha sehabis baik, supaya kita ditulis sebagai orang yang berjaya dan bahagia. Usaha kita ni ibarat cerminan harapan kita untuk satu takdir yang baik. Dan kita akhiri perkongsian ni dengan satu soalan untuk anda fikirkan. Kalau kanvas hidup kita ni dah pun dilakar, macam mana setiap pilihan dan usaha kita, setiap sapuan berus yang kita buat, mampu memberi warna dan makna kepada lukisan akhir tu? Fikir-fikirkanlah.